Okey, ini pasal yang gearbox L80 tu Kenapa gear ni ada 4 dan ni ada 4, tak macam gearbox standard L80. Kalau kau nak tahu, ini adalah gearbox SS ataupun Y Sport. Sama lah. Tapi sekarang ni gearbox ni dah modify untuk PNP masuk kepada Y80. Macam tu. Biasanya gear 3, tapi owner suruh aku buat masuk gear 4. Memang ni orang kata kerja belum tahu jadi Kerja belum tahu jadi, tapi ini dah siap PNP, tinggal masukkan aja gearbox ni ke Y80 ni. Sebab dia nak pakai kelas tangan, lepas tu nak pakai gear 4, tapi head block masih lagi Y80. Macam tu. Ini adalah motor daripada orang Medan tak sini. Dia tengok kat Facebook aku, lepas tu dia telefon, dia hantar sini untuk custom gearbox ini. Jadi kerja-kerja memang agak rumit lah. Siapa yang nak tahu macam mana aku buat, bolehlah tengok komen ke, nanti aku tunjuk apa yang aku buat untuk PNP gearbox ni masuk dekat Y80. Okey, cerita gearbox SS masuk pada Y80, kebanyakannya ada orang tukar casing lah, ada orang tebuk casing, potong casing, macam tu lah. Ada banyak benda kadang-kadang orang buat. Tapi untuk aku, casing aku tak cuit. Casing aku tak buat apa. Kalau tengok kat casing ni, okay, kat casing dia ni, aku tak ada usi apa. Semua standard, tak ada usi apa. Ini pun sab pakai Y80 balik, memang standard. Tetapi kalau untuk aku biasanya, aku main pada mana? Pada sini. Ni selector. Ni selector dia. Ini selector SS atau Y100 lah. Tapi aku dah ubah. Ni. Tapak bawah macam Y80, tapi selector memang asal SS. Macam tu. Okay, ni gearbox SS tu ni. Lepas tu dia punya ni Y section dia ni. Ini pun aku dah ubah. Yang ni pun aku dah ubah. Siapa pakai SS dia tahu lah. Ni pun aku dah ubah. Benda ni. Ada bikin modified, rendi balik untuk masuk kat dia. Jadi mana yang pernah buat Y80 masuk dia, boleh kongsi lah sebab ni cara aku lah. Dulu aku buat memang macam ni. Banyak orang cakap ini kerja belum tahu jadi, macam tu. Tapi alhamdulillah lah, aku buat dah berapa biji pun okey je, alhamdulillah lah. Cuma gear 4 kadang-kadang, gear 3, gear 4 menunggu terpaksa tukar gearbox lah. Ni sebab owner nak standard, kita bagi standard. Nak jalan petang dia cakap, macam tu.